Seronok lah kalau macam tu. Seronok lah abangku. Kau? Kau bangun sekarang. Bangun. Bangunlah. Hei, apa pula aku kena bangun? Kau? Kau alih kereta buruk kau sekarang. Rina, cakap elok-elok sikit dengan tetamu boleh tak? Ya, alih. Kudin, alih je lah kereta tu. Mak, kalau dia nak Kudin alih, cakaplah elok-elok, tak payahlah jerit-jerit. Nah, kau kecil jangan dibesar-besarkan. Ayanda, dia park kereta buruk dekat pos kereta Rina. Tak pasal-pasal kereta Rina kena park kat mana-mana je. Rina? Ayanda, tengoklah ni. Jangan nak kecoh kecil boleh tak? Ha? Buat malu je. Nanti orang ingat kami ni tak pandai nak didik anak. Mangku, kalau macam tu tak apalah. Biar kami minta diri dulu Baliklah. Tak bolehlah macam tu, Kuna. Bukan senang tu mak engkau nak jumpa dengan kamu berdua. Tidur sini aja lah ya. Tidur sini. Saya ni sebenarnya ada kehidupan kat kampung tu. Saya ada perniagaan saya sendiri. Alah, kolam ikan dengan ladang sawit je kot. Aku nak kau tolak permintaan Nenda suruh kita kahwin. Aku tak nak kahwin dengan kau lah. Kau ingat aku ingin sangat nak kahwin dengan kau? Ha? Kau jangan risaulah. Rasanya memang tak ada masalah untuk Imran ambil alih syarikat ni nanti. InsyaAllah, Makku. Ayanda, patut tahu hati anak dia ni. Ni kan dia nak orang belakang. Perangai macam ni nak juruk. Hantarlah. Gaduh lagi lah ni. Menolong je Mona ni. Mana tahu dia setuju nak jadi pewaris syarikat. Korang masuk dalam rumah. Betul tu. Iyalah. Bukan tak nak baik dengan dia. Itulah dia. Dia orang kan keluarga kamu dari KL. Weh, kau ni kan, nama kau dah sedap-sedap dah. Apa saja jadi Tengkudin pula. Kamu kena selesaikan masalah ni. Bincang dengan dia. Jangan biar orang